بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم، walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pengurus Masjid Kota Damansara, Timbalan Ustaz Fizuddin, seluruh kepimpinan Masjid Kota Damansara, dan yang saya raikan tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan segala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi pada petang ini tuan-puan, kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan daurah Ramadan sepanjang bulan puasa ini. InsyaAllah kita akan sambung petang ini tuan-puan dalam tajuk yang ketiga ataupun topik yang ketiga, iaitu rukun rukun puasa. Rukun puasa ini ada tiga. Yang pertama kita dah bincang, kita akan sambung yang kedua, iaitu niat. Rukun pertama, orang yang berpuasa, kita dah bincang. Rukun yang kedua, kita akan sambung niat. Bagi tuan-puan yang masih tidak ada kitab ataupun modul, boleh ambil tuan-puan depan ni. Modul secara percuma, nota asas puasa. Boleh ambil secara percuma. Bagi orang yang dah ada, kalau terlupa tak apalah. Jangan ambil dua kali. Sebab orang infak. Baik, kita sambung rukun yang kedua, iaitu niat. Baik, kita akan bincang niat ni tuan-puan, tiga subtopik niat. Tiga subtopik niat. Yang pertama, kita nak tahu hukum. Yang kedua, Yang kedua, kita nak tahu masa yang diperuntukkan niat, masa yang ditetapkan niat. Dan yang ketiga, kita nak tahu tata cara. Kita nak tahu tata cara. Tiga subtopik niat. Walaupun kita dari sudut amali, dari sudut praktikal, memang kita dah buat okey, cantik dah. Cuma kita nak ulang kaji dari sudut panggil apa, nak tambah ilmu, mana-mana yang terkurang kita mantapkan, supaya ibadat kita ibadat yang berkualiti. Okay, yang pertama, muka surat 18 tuan-puan, muka surat 16, muka surat 16. Rukun yang kedua, niat. Rukun yang kedua, niat. Yang pertama, niat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, niat menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, kita akan bincang menurut mazhab Maliki, dan ketiga mazhab Hambali. Baik, sebelum kita nak bincang menurut mazhab Syafi'i tuan-puan, hukum, yang kedua tempoh niat, masa niat, dan yang ketiga tata cara. Kita maklum niat itu. Sebelum tu kita kena maklum yang kata niat tu apa dia. Dia sama je, apa pun ibadat sama niat. Itu qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Itu mana niat. Dia beza dengan percakapan hati, lain. Dia beza dengan perkataan lidah, beza. Hadisun nafsi lain, niat lain. Percakapan yang kita sebut nawaitu sauma ghadin, itu lafaz. Mazhab Syafi'i sunat, mazhab lain tak sunat. Itu lafaz. Yang kita nak bincang apa dia? Niat. Niat ini qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Qasdun, sedar. Itu dipanggil ingat. Sedar, terlintas. Bahasa moden lagi ni dipanggil terlintas di hati.
Apa yang benda kita terlitah? Syai', yakni puasa. Terlitah di hati kita, ibadat yang kita nak buat itu ialah puasa. Muqtarinan bil fi'li, serta buat. Itu asal niat. Dia pengecualian puasa. Puasa niat belum buat. Tetapi ibadat lain niat serta buat. Itu beza dengan ibadat lain. Kalau solat tuan-puan, ketika hati kita kata aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat bar. Allahu akbar. Lepas terlintas di hati aku sembahyang fardu. Fardu apa? Zuhur 3 rakaat 4 rakaat mengikut iman kerana Allah. Bar. Buat terus. Kalau terlintas di hati kita sembahyang zuhur belum takbir, itu dipanggil dalam bahasa syarak dipanggil azmun. Baru orang panggil azam nak mendirikan sembahyang, belum buat lagi. Masuk waktu azan pukul 1.27 tu contoh, kita tak mendirikan sembahyang lagi. Tetapi terlintas di hati kita, aku akan sembahyang fardu zuhur dalam waktu. Lintasan hati itu yang belum kita buat, nama bahasa syarak dipanggil azmun. Dipanggil azan untuk mendirikan sembahyang, bukan niat. Adapun niat, beza dengan azam ini, kita terlintas di hati terus buat, bar. Itu dipanggil qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Apapun ibadah, wuduknya, sembahyangnya, melainkan berpuasa, dia berbeza. Beza di mana? Beza niat sebelum buat. Bila mula puasa? Mas fajar. Fajar ni orang panggil subuh. Nama subuh ni dia ada 5 nama. Subuh pun orang panggil, fajar pun orang panggil, wusta pun orang panggil, wada pun orang panggil, uduah. Apabila masuk fajar, maksud masuk waktu subuh, mula tempoh orang panggil ibadat yang bernama puasa. Dia ada tempoh masuk, tempoh akhir. Sama solat pun. Solat masuk dengan takbir. Salam keluar. Ibadat yang bernama puasa ini masuk dengan waktu subuh, keluar dengan waktu maghrib. Itu dipanggil tempoh ibadat. Maka pengecualian niat ini, kita niat malam mula puasa siang. Subuh mula puasa, niat kena niat malam. Itu panggil niat. Itu mana? Secara ringkas. Niat. Baik. Kita nak tengok pula, kita dah maklum hukum niat ni wajib. Semua mazhab wajib niat. Innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu hadis asas yang ulama guna mengeluarkan hukum niat wajib. Yang kata terlintas di hati itu. Adapun mazhab Syafi'i, talaffuz bin niyah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan tu, itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Maliki, Hanafi tak sunat. Mazhab kita sunat talaffuz bin niyah. Maksudnya mengucapkan dengan perkataan. Jadi ucapan dengan perkataan kita panggil lafaz. Percakapan hati kita ni, aku puasa esok hari, itu bukan niat. Dia panggil itu perkataan hati. Dalam bahasa akademik dia panggil hadithun nafsi. Yang niat tak bercakap, zub, esok puasa. Itu niat. Tak ada perkataan. Yang hati kata aku puasa esok hari, hati turut bercakap, follow apa yang lidah cakap. Itu dipanggil, di lidah itu ucapan, di hati perkataan follow itu adalah perkataan hati. Yang niat tak cakap apa. Senyap. Terlitah, esok puasa. Tu. Tapi kalau orang cakap hati pun ulama bahas, ulama bincang, sah tak niat dia? Dah tak niat, duk cakap hati sahaja, aku puasa esok hari fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Hati je bercakap. Sedangkan itu bukan niat. Niat ini ialah qasdun. Niat ini lintas. Lintas apa bercakap lama tu? Berapa saat duk bercakap? Jawab dia sah. Ulama mazhab Syafi'i kata sah juga. Kenapa? Kerana hati bercakap tu dia sedar tak? Sedar. Dia nak kepada sedar, ingat apa yang dia duk cakap tu esok nak puasa tu. Itulah dia panggil niat. Dikira hadisun nafsi itu, walaupun dari sudut ketepatan
dalam ilmu akademik fiqh atau panggil ilmu syaraknya, dia tak panggil niat, tapi kalaulah bercakap hati dikira juga. Kerana termasuk qasdun, termasuk sedar. Sebab itu terjemahan para ulama, tuan-tuan, terjemahan para ulama, dia terjemah macam mana? Dia terjemah sahaja aku. Dari mana sahaja tu? Dari qasdun. Dia ada punca dia. Penterjemahan tersebut ada punca. Qasdun syai'in. Sahaja itu apa makna sahaja aku ini? Aku sedar. Tu. Sahaja tu maknanya aku sedar yang besok ini aku akan puasa. Bukan tersasar, bukan terlupa. Itu dipanggil sahaja aku. Daripada terjemahan daripada qasdun, sedar, ingat. Tu. Bukan saja-saja. Saja aku solat, bukan. Sahaja tu memang sengaja, memang sedar. Tu makna niat. Baik, hukum niat kita tahu, hukum niat wajib. Sekarang tuan-tuan kita nak tahu, mengikut mazhabnya, bila masa yang diwajibkan niat. Mazhab Imam Syafi'i dan Hambali sama, wajib niat pada waktu malam. Tempoh yang diwajibkan niat mesti malam, tak dibenarkan niat siang. Mazhab Syafi'i dan Hambali dua tempat niat dia. Niat setiap hari sama-sama dua mazhab ini, dan tempat pun sama-sama, masa dia sama-sama malam. Tiap-tiap hari kena niat, dan masa yang diperuntukkan malam, tak boleh siang. Mazhab Hanafi pula sama, tiap-tiap hari wajib niat, tapi masa dia ialah siang. Itu berbeza. Adapun mazhab Malik, niat malam sama, tetapi hanya satu kali saja. Itu perbezaan tempoh masa. Baik, kita tengok. Puasa wajib di sisi mazhab Hanafi, dia berbeza. Menurut mazhab Syafi'i, silap. Puasa wajib menurut mazhab Syafi'i, wajib niat puasa pada tiap-tiap malam bagi tiap-tiap hari berpuasa. Hari puasa itu malam. Wajib niat pada waktu malam. Jadi mazhab Syafi'i wajib niat pada waktu malam. Mazhab Maliki dan Hambali pun pada waktu malam. Tiga mazhab wajib niat pada waktu malam. Maka apabila wajib niat tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, bagi tiap-tiap hari berpuasa, maka keluarlah hukum, maka tidak memadai, ini tidak sah. Kalau dia niat sebulan macam mana? Sebab mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam untuk setiap hari berpuasa. Tiba-tiba kita niat sebulan sahaja, tiap-tiap hari tak niat pun. Menurut mazhab Syafi'i, maka tidak sah, tidak memadai, itu tidak sah niat puasa sebulan penuh untuk sebulan Ramadan. Kenapa? Mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal, tiga mazhab ni 30 Ramadan asin-asin, bukan package. Bukan 30 Ramadan tu dikira satu tempoh sekali je, tak. Satu Ramadan ibadat lain, 2 Ramadan ibadat lain, 3 Ramadan ibadat lain. Apabila 3, 4 sampai 30 Ramadan ibadat yang berbeza, maka niat juga mesti berbeza. Hari pertama niat, hari kedua niat, hari ketiga niat. Itu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Adapun Maliki kata dah, 30 tu sekali niat je. 30 tu kira package. 1 sampai 30. Tu mazhab orang lain lah, tuan-puan. Sebagai pengetahuan untuk kita, mazhab Maliki dia kira 1. Apabila 1 niat 30 Syakban sekali je. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan sampai 30 tak perlu niat dah. Tapi itu mazhab Maliki. Kita Syafi'i tak boleh buat. Dia ada cara dia, kita akan combine. Itu dah, kita dah maklum dah, combine. Dia kata tidak sah niat sebulan, tetapi hanya sah. Tetapi ni istidrak. Sungguh pun kata tidak sah, bukan tidak sah sebulan. Semua
Hanya sah satu hari saja. Hanya sah untuk hari pertama saja. Kenapa sah hari pertama? Kerana wajib berniat dalam mazhab Syafi'i setiap malam. Jadi kalau dia niat sebulan penuh pada 30 Syaban, hanya sah satu Ramadan saja. Kenapa? Kerana mazhab Syafi'i wajib niat setiap malam. Dia kira berbeza. Setiap malam itu dipanggil ibadat yang berbeza. 1 sampai 30 tu 30 hari ibadat. Kerana wajib mazhab Syafi'i ini berniat setiap malam untuk setiap hari berpuasa. Habis. Itu puasa Ramadan di sisi mazhab Syafi'i. Biar ada tambahan dalam nota kita ini, tambahan puasa sunat. Dalam mazhab Syafi'i puasa sunat macam mana? Dia ada kelonggaran mazhab Syafi'i puasa sunat. Nombor 1, berdasarkan pendapat mu'tamad. Ini puasa sunat tu pana. Nanti kita akan buat kesimpulan puasa wajib menurut 3 mazhab. Kita akan buat rumusan, kesimpulan puasa Ramadan, cara niat menurut 3 mazhab dan cara yang terbaik macam mana yang dianjurkan oleh para ulama. Okey, tambahan puasa sunat menurut mazhab Syafi'i dia lebih mudah. Berdasarkan pendapat mu'tamad, ini pendapat yang paling kuat. Mu'tamad ni mana aqwalu dalilan, yang kuat nisbah dalil yang dikumpulkan oleh ulama mujtahid mazhab seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Ramli. Ini mereka ni semua ni dinamakan ulama mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, peranan mereka memilih mana yang lebih kuat dalilnya, mana yang lebih lemah dalilnya untuk asingkan. Keluarlah satu pendapat yang kuat, satu pendapat yang lemah. Yang kuat tu duduk yang pertama, standard pertama, kuat. Okey, yang kuatnya sah niat pada siang hari sebelum gelincir matahari dengan syarat tidak melakukan apa-apa perkara yang membatalkan puasa. Ini puasa sunat mudah. Ini kita pun dah maklum. Jadi kalaulah pagi itu kita tak melakukan perkara batal apa lagi, tak makan apa lagi, tak sarapan apa lagi, kita boleh niat. Tak perlu niat malam, sah niat pagi itu, iaitu niat waktu siam. Dengan syarat sebelum matahari, sebelum gelincir matahari, sebelum masuk zuhur. Satunya masa pendapat mu'tamad ni masa yang dibenarkan sebelum masuk zuhur. Yang keduanya, syarat yang kedua, tidak melakukan perkara batal, tak makan apa pun. Boleh niat. Ini berdasarkan hadis. Apabila Nabi tanya Aisyah, Nabi balik rumah waktu siang selepas subuh, Nabi tanya Aisyah, hal indakum syai'? Nabi guna, walaupun Nabi bercakap dengan Aisyah seorang, tapi Nabi guna kum plural. Ulama bincang kenapa? Sepatut hal indaki syai', ada apa kita nak makan pagi ni? Ditanya Aisyah. Isteri dia jawab, tak ada apa. Indakum ni Nabi guna, ulama kata nak memuliakan Aisyah. Nabi guna dengan ramai. Kemuliaan Aisyah, Nabi tak kata cakap kamu. Tak, Nabi tak cakap kamu. Nabi kata hal indakum syai'. Hadis ini digunakan oleh para ulama sah sekiranya kita nak bagi salam kepada seorang, tak tukar dia punya mi di belakang tu, kita kekalkan assalamu alaikum. Kum tu ramai, kita tak tukar lafaz assalamu alaika. Nak tukar pun boleh lah. Dia ada variasi pelbagai bentuk cara memberi salam. Assalamu alaika, assalamu alaikum, assalamu ala imam. Kita nak bagi salam ke tu imam, kita guna kata tak guna dia punya domain, terus guna nama dia. Assalamu ala siapa? Ala imam. Boleh. Yang tak boleh ubahnya ialah salam dalam solat. Jangan ubah. Salam dalam solat kekalkan lafaz dia. Tapi salam di luar solat boleh diubah. Tapi kalaulah kita tak nak ubah, tak pandai nak ubah, boleh tak kekal dengan lafaz ramai? Assalamualaikum. Boleh, ulama jawab. Kenapa? Berdalilkan hadis Nabi. Nabi pernah bercakap dengan Aisyah menggunakan ramai walaupun Aisyah seorang. Hal indakun syai'. Lalu Aisyah kata tak ada apa. Nabi kata izan
kalau begitu inni saim, aku puasa. Dalil inilah digunakan oleh mazhab Syafi'i untuk puasa sunat. Nabi pernah buat puasa sunat, dia niat pada siang hari. Itu sah, itu qaul mu'tamad. Yang kedua, ini lemah tuan-puan, yang kelemah. Manakala pendapat lemah sah niat puasa sunat walaupun setelah gelincir matahari pada siang hari tersebut. Ini sunat, lepas zuhur boleh niat lagi. Dengan syarat dia tak melakukan apa-apa perkara. Lepas zuhur dah sarapan pun terlupa, sibuk sangat tak ada nak sarapan. Lahur dah, orang pakat makan, orang pakat lunch dah. Oh, dia tak sempat juga. Apabila tak sempat makan tengah hari, lalu dia pun niat, aku puasa lah, senam dia kata. Sah, itu pendapat lemah. Puasa sunat lah, bukan puasa wajib. Dan pendapat lemah yang ketiga, tuan-tuan. Ini pun lemah juga ni. Yang lemah-lemah ni jangan sebarkan, dia jadi fitnah. Begitu juga, wa kadzalika, terdapat pendapat lemah bahawa sah niat puasa sunat pada siang hari walaupun sudah melakukan perkara yang batal puasa seperti sudah makan dan sebagainya. Dah sarapan pun boleh lagi puasa. Kacau. Itu pendapat lemah. Jangan sebarlah. Nanti orang kata sesak ni haji ni. Tu orang kata, orang cakap jangan mengaji ji. Mengaji dia kacau. Kita duk pegang elok dah. Mengaji jadi sesak. Tu terbalik. Orang mengaji lagi tambah knowledge, lagi tambah ilmu. Tiba-tiba ada satu pihak mengatakan mentohmah. Dia kata kalau mengaji lagi haru. Kenapa haru? Macam-macam duk pegang. Lah pening tak tahu nak pegang yang mana. Yang pening dia tak mengaji. Ini tambahan ilmu, bukan untuk sebarkan. Kita dhaif ni tuan-puan, dia ada disiplin. Disiplin ilmu. Dhaif ini ulama sebut la yajuzul ifta'u bid-dha'if illa li hajatin aw maslahatin 'ammatin. Tersebut dalam kitab Tahrir Syarqawi dan Sulam Musibyan jilid pertama. La yajuz, haram mengeluarkan fatwa dan hukum dengan qaul dhaif, tak boleh. Dhaif ini disiplin dia untuk ahli ilmu, beramal dirinya saja, bukan untuk jadikan fatwa. Orang tanya kena jawab qaul mu'tamad, pandangan yang kuat. Dah makan tak boleh dah niat. Dah sarapan dah 2-3 pinggan dah bedal. Habis roti canai lah apalah. Nak niat puasa lagi. Kita kena jawab qaul mu'tamad. Melainkan dalam pengajian, dalam majlis-majlis ilmu, boleh dibahaskan pandangan mu'tamad ini untuk diamalkan oleh ahli ilmu. Boleh. Itu disiplin dia. Bukan maknanya mufti ni dia boleh keluarkan fatwa dengan qaul dhaif, tak boleh. Sebab tu kalau mufti keluarkan tuan-puan, dia akan ambil qaul mu'tamad. Itu disiplin ilmu. Habis, kembali balik kepada cara niat ataupun niat mazhab Maliki. Nombor 2, berdasarkan mazhab Maliki, sah niat puasa sebulan Ramadan. Sah niat puasa sebulan Ramadan. Ini mazhab Maliki. Niat dia sama waktu malam juga, cuma sah sekali je. Dia bukan siang hari, tak. 3 mazhab kena niat, tempoh niat ataupun masa niat mesti waktu malam. Cuma dia niat sekali 30 Syakban. Baik, mazhab terakhir mazhab Hanafi. Manakala berdasarkan mazhab Hanafi, sah niat puasa pada siang hari bulan Ramadan. Sah niat puasa pada siang hari bulan Ramadan, tetapi sama diniat setiap hari. Kena niat setiap hari juga, bukan sekali. Tiap-tiap hari. Cuma niat dia siang. Beza dengan mazhab Syafi'i. Baik, dalam petak tu tuan-puan, kesimpulan ulama buat. Kesimpulan ulama buat, mazhab Syafi'i kena niat tiap-tiap malam, untuk tiap-tiap hari berpuasa. Mazhab Maliki pula boleh niat sebulan. Mazhab Hanafi pula sah niat siang. Maka ulama buat kesimpulan, cara terbaik bagi kita orang yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, apa tindakan yang terbaik. Tu. Bagi orang yang bermazhab Syafi'i, sunat taklid. Taklid ini niat, mengikut, niat ikut. Niat ikut mazhab Maliki. Macam mana?
niat berpuasa sebulan supaya dapat mengelakkan daripada qada sekiranya hari yang terlupa niat pada waktu malam. Jadi solusi yang dianjurkan oleh para ulama yang disebut dalam kitab Fathul Mu'in, pada 30 Syakban dulunya, awal tu sebelum 1 Ramadan kita dah buat semua. Ini just ulangan saja. Kita niat buat macam mana? Kita buat niat pilih mazhab Maliki. Tapi Iman ataupun Syekh Zainuddin Al-Malabari sebut, pertama kena niat taklid. Terlintas hati kita ni, aku ikut mazhab Maliki. Yang kedua, baru niat aku puasa sebulan Ramadan bagi tahun ini kerana Allah. Settle. Bila? Pada 30 Syakban dulu. Akhir tu. Untuk apa? Untuk 1 Ramadan. Ini sebagai apa ni? Sebagai ihtiyat, berjaga-jaga, takut di tengah-tengah itu kita terlupa niat setiap malam. Kita boleh niat sebulan sebagai menjaga, berhati-hati, takut ada setiap malam yang kita terlupa. Jangan niat sekali je mazhab Syafi'i ditinggalkan. Ada orang faham, rupanya dia silap faham. Dia niat sebulan, mazhab Syafi'i dia tak niat pun. Dia kata pakai taklid semua mazhab Maliki. Kalau nak taklid semua mazhab Maliki, dia kena tahu sedikit sebanyak cara berpuasa mazhab Maliki. Rukunnya, perkara batalnya. Sebab dia nak ikut semua, tak nak ikut mazhab Syafi'i. Kita ni dah. Kita niat setiap malam. Niat setiap malam mazhab Syafi'i, cuma berjaga-jaga, takut terlupa, kita pun niat. Sunat kita niat taklid mazhab Maliki, niat sebulan. Niat sekali je. Lepas tu setiap malam tu kita niat mazhab Syafi'i. Macam tu. Jangan silap faham. Silap faham macam mana? Dia niat sekali saja. Mazhab Syafi'i dia ketepikan. Kita ambil mazhab Maliki terus. Tak, niat setiap malam mazhab Syafi'i. Cuma kalaulah malam terlupa tu, kita dah niat mazhab Maliki awal dulu. Sah ke tak? Kira sah. Cuma pendetilannya tuan, ulama kata kalau hari yang terlupa niat, contoh 30 Syakban dulu kita niat mazhab Maliki. 1 Ramadan untuk 2 kita niat apa? Niat mazhab Syafi'i. 3 Ramadan untuk 4 Ramadan niat mazhab Syafi'i. Malam je niat. Setiap malam niat. Tu. Kalaulah malam kita terlupa niat, sah. Cuma sunat qada. Kenapa ulama kata sunat qada? Bukan wajib. Sebab kita dah taklid mazhab Maliki. Sunat qada kenapa? Meraihkan mazhab Syafi'i tidak sah. Ini bagi orang rajim lah. Mazhab Syafi'i tak sah, tak ada niat. Tapi Maliki sah. Nak meraihkan supaya Syafi'i pun kita raih, walaupun kita taklid Maliki. Raih itulah sunat hukum qada, bukan wajib. Tu. Baik, habis. Dan satu lagi, tuan-tuan. Satu lagi, apabila kita niat malam, mazhab Syafi'i ini niat malam. Asalkan malam boleh niat di mana-mana. Boleh niat. Masuk maghrib je malam boleh niat. Azan maghrib, orang duduk tengah azan maghrib dia pun niat. Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan sampai habis. Ataupun lepas solat maghrib boleh niat. Belum tidur boleh niat. Itu qaul muktamad, niat malam. Sama ada belum tidur, selepas tidur. Belum imsak dia bangkit, tak perlu niat. Cuma qaul dhaif. Ini untuk tambahan saja tuan. Qaul dhaif kalau dia niat awal, belum tidur dia niat, dia bangkit imsak, sunat niat sekali lagi. Itu tambahan saja tuan. Itu pandangan lemah. Kenapa? Pandangan lemah mengatakan bahawa kalaulah dia niat belum tidur,
Dia tidur sampai subuh, tak apa. Tetapi kalau dia tidur bangkit sebelum subuh, kena niat lain. Kenapa? Alasan dia jauh di antara sebelum tidur dengan bangkit imsak dengan nak buat puasa tu, dengan nak azan tu subuh tu, jarak masanya jauh. Oleh kerana dia bangkit semula, kena niat balik. Itu pandangan lemah tuan-puan. Itu tambahan saja. Kita faham yang muktamad itu tak perlu niat banyak kali. Niat maghrib tu dah jadi dah. Belum tidur. Bangkit daripada tidur pun tidak terbatal niat kita dengan tidur. Tidak terbatal dengan apa saja kita buat. Ada isu dibahas dalam kitab besar. Lepas dia niat, kemudian dia jimak, tidak membatal dengan perbuatan jimak. Niat dia tadi. Dia melakukan perkara hadas besar, tidak terbatal niat. Lepas jimak tak perlu ulang balik niat. Kerana tidak ada perkara yang membatalkan niat. Tidur tidak membatalkan niat puasa, jimak tidak membatalkan niat puasa. Boleh teruskan puasa dia. Tu. Habis tuan-puan, rujukan Fathul Mu'in. Baik, untuk terakhir gini tuan-puan, tata cara. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita dah selesai dua. Pertama hukum niat, dan yang keduanya tempoh niat. Dia ada 3 subtopik niat. Subtopik yang ketiga, iaitu tata cara. Tata cara ni tuan-puan mudah saja kita nak tahu dari sudut item niat saja. Item ni maksudnya juzuk niat. Sahaja aku puasa, satu item. Fardu, item kedua. Ramadan, tu item ketiga. Tu kita nak tahu item niat, juzuk niat, yang mana wajib yang ditetapkan oleh syarak, yang mana sunat yang ditetapkan oleh syarak. Bukan untuk kita ubah dah. Kita dah niat cantik dah. Untuk kita tahu nilai. Oh, ni nilai rikop, nilai wajib. Ini rikop sunat, catatan sunat. Tu tujuan kita nak tahu. Tata cara niat. Dan kita nak tahu kalau terlupa wajib tuan-puan kena ulang balik niat, tak sah. Kita nak tahu mana wajib ni. Tata cara niat, muka surat 19. Muka surat 19, tata cara niat. Kaifiah niat. Syarat sah niat puasa Ramadan, wajib sempurna 2 juzuk niat. 2 juzuk niat. Niat ni tuan-puan, diri niat dia ni, dia terdiri daripada beberapa juzuk. Beberapa juzuk, beberapa item tu gabungkan untuk terbentuk diri niat. Macam solat lah, aku sembahyang, 1 juzuk. Fardu, juzuk yang kedua. Zuhur, juzuk yang ketiga. 4 rakaat, juzuk yang keempat. Tunai, juzuk yang kelima. Kerana Allah, juzuk yang ke-6. Ke-6 juzuk gabungkan terbentuk diri yang sunat dan wajib. Panjang semua tu panggil niat. Asin-asin tu dipanggil juzuk. Nak niat sempurna, gabung. Tak cukup diri wajib, tak dinamakan niat. Tak cukup diri sunat, tak apa. Tu kita tengok berapa item ataupun juzuk niat yang diwajibkan dalam niat puasa. Menurut pandangan muktamad, ini muktamad tuan-tuan, niat puasa Ramadan wajib sempurna 2 juzuk niat yang telah ditetapkan dalam niat puasa Ramadan menurut pandangan yang kuat. Yang lemah lain lah. Yang kuat ni kena ada 2. Lemah ni dia ada 3. Baik. Mana 2 ni? Supaya kita tak terlupa. Jangan terlepas. Jangan dulu niat saja aku puasa esok hari Ramadan tertinggal. Tak boleh. Ramadan tu wajib. Wajib ada yang pertama, nama dia qasdun. Qasad ni nama tuan. Qasdun. Ta'arrud, ta'ayyum, ta'ayin, tu nama. Nama apa? Nama bagi juzuk niat. Dia panggil terma. Merujuk kepada juzuk niat. Qasad ini ataupun aku puasa tu, nawaitu soma, aku puasa. Itu wajib. Nama apa nawaitu soma tu dalam bahasa akademik? Nama dia qasdun. Qasdum. Aku puasa tu tak ingat tak apa tuan-tuan. Nama akademik tak ingat tak apa. Kalau ingat tu untuk bonus kita je. Aku puasa. Qasdun. Kena wajib ada.
Yang kedua, ta'yin ataupun ta'ayun. Boleh dibaca dua. Ta'yin ataupun dibaca dengan ta'yun. Apa dia? Menentukan Ramadan. Ramadan tu wajib. Wajib kita tentukan Ramadan. Aku puasa Ramadan. Adapun fardu tak wajib, sunat. Fardu tu tuan-tuan sunat. Ghadin sunat. Esok hari tu ghadin, nawaitu sauma ghadin. Semua sunat. Baik, nanti kita buat kesimpulan. 2 wajib, berbaki 4 sunat. Mana contohnya wajib? Seperti sah di niatnya, nawaitu sauma Ramadan. Nawaitu sauma Ramadan. Sahaja aku puasa Ramadan. Tu. Itu je. Telitah hati kita, aku puasa Ramadan. Esok tak telitah pun nak cepat sangat. Tak telitah esok hari, tak telitah tahun ni, tak telitah kerana Allah. Semua itu baki 4 tu sunat. Makna sunat ni tuan-tuan kalau tak telitah pun sah. Tapi janganlah tinggal, rugi. Sebab sunat tu nilai tinggi. Memanglah tinggi dia tak boleh nak compare lah dengan wajib. Wajib tu lebih tinggi lagi. Tapi tinggi sunat dalam ibadat tuan-tuan jangan ditinggalkan. Sebab nilai dia besar daripada sunat di luar ibadat. Tak sama. Sunat luar ibadat dengan sunat dalam ibadat lain. Tu jangan tinggal. Cuma kita nak tahu pengetahuan saja, ilmu saja supaya kita bermotivasi buat ibadat. Sebagaimana tersebut dalam kitab Sulamus Sibyan jilid ketiga, ini rujukan saja tuan. Dinaqalkan daripada kitab Fathul Mu'in dan seperti pendapat muktamad bagi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ini pendapat yang kuat. Ditarjih oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. 2 je yang wajib. Manakala sunat niat dengan lafaz yang lengkap dengan menyatakan esok hari menunaikan fardu tahun ini dan kerana Allah. Semua sunat. Macam mana contoh lengkap? Seperti lafaz niat yang lengkap, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan lihazi sannati lillahi ta'ala. Ada 6 tu. Mana dia? Sahaja aku puasa 1, esok hari 2, menunaikan fardu 3, Ramadan 4, tahun ini 5, kerana Allah 6. 6 itu 2 yang wajib. 2 yang wajib. Adapun puasa sunat tu kita sebut 2 je. Pertama wajib, ada 2. Sunat, puasa sunat lagi ringkas, 1 je wajib. Puasa sunat, aku puasa sunat Syawal esok hari. Aku puasa sunat hari Isnin esok hari. Hanya diwajibkan 1 je, qasdun, aku puasa. Itu pandangan muktamad, pandangan dhaif ada 2. Ta'yin tak wajib, ta'arruf pun tak wajib. Ta'yin tu apa? Menentukan hari Isnin, tak wajib. Menentukan Syawal, tak wajib. Itu pandangan muktamad. Adapun pandangan dhaif wajiblah. Kena tentu aku puasa hari Isnin esok hari kerana Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung besok tuan-tuan, rukun puasa yang ketiga. Kita akan masuk topik baru besok, iaitu perkara yang membatalkan puasa. Ada 30 isu yang kita akan bincang dalam nota kita ini. Ada 30 isu, 10 umum, 20 yang spesifik. InsyaAllah kita sambung besok topik baru. Dia rukun ketiga tu, dia masuk terus topik baru. Perkara batal. Besoklah mungkin tuan-tuan, barulah praktikal. Kita akan bincang, kalau ada soalan tuan-tuan boleh tanya besok. Esok sebab dia apa nama ni, puasa ni antara topik yang praktikal adalah perkara batal. Niat apa simple je. Perkara batal. Sebab tu dalam nota kita walaupun dia basic tapi ada 30 isu. Isu yang praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada lagi tuan-tuan, siapa yang tak dapat kita lagi boleh ambil free.